Orang kulit matang ni memang dia tak boleh lari dengan satu kata plastik atau perlindungan yang pada yang penyebab dia jadi macam penyebab aging tu belaka, which is memang mostly 80% 80% datang daripada sun exposure. So tak nak memang actually hidup daripada 20-an pun sebenarnya protection tu penting, tapi yang dah berusia ni lagi penting. Lagi lah advance tahap. Sampai masak pun kita rasa macam janganlah kita tinggalkan nanti jadi kering nanti. Assalamualaikum dan hai semua. Okey, selamat datang kembali ke Glowy Podcast. Dan kali ini kita nak sembang satu perkara yang akan dilalui oleh semua wanita. Tak boleh nak dinafikan anda akan melalui fasa ini, iaitu kita nak bincang sembang tentang skincare untuk kulit yang matang. Dan seperti biasa bersama dengan saya, pengasas Syam sendiri, Puan Syira. Selamat datang Puan Syira. Terima kasih. Suka tak topik kulit matang? Topik ni agak menakutkan lah. Agak menakutkan lah bagi seorang wanita dan sentiasa in denial. Oh ya, betul. Kita cuba menafikan. Kalau orang tanya umur berapa, kita jawab 27. 22 lagi muda. Saya 27, okey lah. 22 jauh betul. Cuma lampau. Itu belum kahwin. Sebab ramai wanita bila dengar kulit matang, dia terus rasa macam dia kena label. Betul. Itu macam tu. Tapi nak buat macam ni kan, we have to menerima. Kita kena. Dan kita nak bincang kulit matang ni sebagai satu bentuk fasa. Betul. Dalam kita punya perubahan kulit. Sebab kulit matang pun sebenarnya bukan sebab umur je. Ada orang dia kurang tidur. Betul. Stres. Betul. Ya, zaman sekarang ni I think dia punya environment yang berbeza ini yang mencetuskan ataupun mempengaruhi tekstur kulit. Correct. Ya. Ada orang tu dia kan macam berjaga malam, jaga anak. Betul. Anak dia berderet, pantu dry, pergi ambil cahaya matahari ke matahari. Semuanya itu akan menyebabkan aging, proses penuaan tu akan berlaku dengan lebih pantas tau. So kita tak bercakap pasal anti-aging semata-mata pada hari ini, Puan Syira. Kita kena cerita tentang kulit matang dari sudut pandang yang lebih besar. So kita bukan nak melawan umur lah, kita bukan nak melawan usia, tidak, Kita nak bincang hari ini macam mana kita nak lalui fasa kulit matang ini, bagaimana kita nak masuk ke dalam dengan tenang, dengan bergaya, dengan menggunakan produk yang betul. Ya. Okey. So kita pergi kepada perkara pertama, apa sebenarnya yang berubah pada kulit yang matang? Sebab kadang-kadang orang bila sebut pasal kulit matang ni, dia akan terfikir kedutan. Dia akan terfikir garis halus. Mungkin ayah terfikir juga saya muda, jadi saya tak ada kena mengenai dengan kulit matang. Yes. Saya batal lagi muda. Tapi saya rasa perubahan paling besar yang orang tak bincangkan sangat, orang yang mempunyai kulit yang matang sebenarnya masalah utamanya bermula dengan kekurangan kelembapan pada kulit. Saya setuju. Sebab kulit yang matang ni tekstur dia ataupun struktur kulit tu kering. Jadi mudah alami kehilangan air, sebenarnya orang muda dia juga macam tu. Betul. Ada pun kalau kita cerita muda tu umur lah. Jadi dia akan bila cuci muka dia kemudian rasa tegang. Itu tanda-tanda kehilangan kelembapan tu. Kan? Area dia. Dan satu benda, kulit matang pun mudah ada jeragat sebenarnya. Sebab penghasilan melanin pada kulit itu dia tak sekata dah. Jadi dia dapat dah tumpuk. Lagi-lagi kalau dia tak pakai keringan kat mana-mana. Correct. Lagi-lagi dia tak pakai sunscreen, dia tak pakai pelembab yang cukup. So ada bahagian lain yang saya rasa kita kena bincang juga. Kulit matang ni kalau dari sudut sains mungkin kita tak nampak dengan mata kasar, pembaharuan sel kulit tu jadi sangat perlahan. Jadi itu yang sebab orang selalu cadangkan pakai retinol, pakai satu lagi yang tadi Puan sebut peptide. But that is good. Cuma saya percaya kalau pakai tu tapi kelembapan tak dijaga, betul, tak selesai. Kelembapan dan juga yang perlindungan. Sebab memang mostly yang dapat kulit yang apa orang kata cepat
menua tu cepat dia punya matang tu terjadi apabila tak ada dia perlindungan dan asid kena attack je kan. Ya. Ada satu lagi salah faham. Selalunya orang cakap, kenapa produk ni tak bagus? Padahal kulit dia dah berubah dah tu. Betul. Kita tak realize dah kadang-kadang dah masuk fasa seterusnya. Dah masuk fasa 10 tahun, 7 tahun, 14 tahun. Dah mana boleh pakai produk dulu. Kan. Dan ada juga kadang-kadang tu Puan Mary, kita punya orang sekeliling kita kan, dia kata saya pakai ni dah lama dah. Dah lama dah saya pakai. Standard. Kenapa sekarang tak sesuai? Kenapa sekarang ni dia jadi lain kan? Dia dah tukar barang ke dalam ni. Ke kualiti produk ni. Kulit dia. Kulit kita yang betul. fasa matang. Fasa kulit yang lebih matang. So, saya nak sebut tentang ini adalah kita panggil kesilapan biasalah dalam menjaga kulit yang matang, sebab perkara pertamanya dia ingat sebelum ini dia pakai okey, sekarang dia akan pakai okey juga. Tak boleh. Okey, itu kesalahan pertama. Keduanya adalah dia terlalu banyak pakai benda yang bahan dia kuat. Active ingredient yang bersifat treatment ni. Correct. Active ingredient yang kuat. So bila pakai banyak sangat yang kuat, kulit dia tak cukup hydration tadi, and then problem lagi lah. Lebih banyak problem. Dan satu lagi yang rasa lucunya juga, kadang-kadang bila bercakap dengan klien lah, saya lah kan, kalau dia cerita kulit dia dulu-dulu, kenapa dulu dia masih mengenang zaman lampau tu, zaman kegemilangan kulit dia terlupa hidup tu sedang meningkat umurnya. Umur satu hal. Kalau peningkatan umur ni dia adalah perubahan dari sudut kita panggil biologi. Tapi dia meningkat umur sebab dia punya stres kulit tu pun banyak. Betul. Bertambah-tambah kulit dia. Manalah umur 20-an punya skincare itu sesuatu. Dia dah berbeza-beza kan. Correct. Perluan kulit tu. Itulah kesilapan biasa. Satu lagi Puan, ada tak di kalangan klien ni dia terlalu mengejar nak kulit nampak muda? Ada, of course. Kebanyakannya memang akan mencari bahan ataupun item yang bersifat anti-aging. Correct. Dia rasa macam I nak reverse balik. Malangnya kita tak boleh nak reverse banyak sangat lah. Tapi kita boleh slow down lah. Slow down dia. Saya kata lah, kita tak boleh nak reverse, kita tak boleh nak patah balik sampai boleh jadi 20-an semua. Tapi kita boleh slow down the aging dengan pelbagai teknik. And then sekarang pun dah ada macam-macam dah ada macam-macam cara saja produk lah kat luar sana. Ada macam-macam yang mungkin akan membantu jugalah. Tetapi di sebalik itu memang perlu banyak untuk kita mengelakkan supaya taklah laju sangat aging tu berlaku. Laju sangat kita punya matang berlaku. Betul. So kesilapan yang biasa sebenarnya adalah mengejar sangat nak nampak muda. Nakkan kulit tu macam umur 20-an, 22, 27 tadi. 27. Tapi sebenarnya keutamaan pada peringkat umur matang ni adalah kelembapan, perlindungan, itu sebenarnya yang utama. Okey. So, kita bincang sekarang ini tentang ni segmen yang ketiga ni. Apa yang kulit matang sebenarnya perlukan? Kalau pandangan Puan, apa yang dia perlukan dahulu paling utama? Kalau kulit matang, I would say that protection. Correct. Kalau saya memang akan protection first, malam nanti pandailah treatment. That's a good thing. So in the morning, bila pagi ni kita tahu kita ni wanita aktif, berjaya. Maka perkara pertama bagi perempuan adalah protection. Memang protection. Kalau saya semua bahan atau produk yang saya cari, saya nak dia ada bahan yang melembabkan. Betul. Sebab bagi saya kelembapan itu penting. Kelembapan itu penting. Nak make sure kita punya kulit tu tak terlalu cepat aging tu berlaku sebab kering kan. Tanpa ada lembab memang kering. Dia kering pun. Itu dua perkara yang utama. I think yang lain tu dia boleh jadi macam bonus sebenarnya. Kalau kita ada produk yang boleh bantu slow down. Sebab sebenarnya ada kaitannya antara kelembapan kulit dengan kitaran sel kulit. Kalau kulit mengalami kekeringan, automatik kitaran sel kulit akan perlahan. Sebab tu kelembapan dengan kitaran, sebab proses kitaran sel kulit memerlukan air. Dia melibatkan pergerakan sel. So dalam sel ni 70% adalah air. Banyak air di dalam tu. So kalau air tak cukup, kelembapan tak cukup, sel tu susah nak bergerak. Susah nak melalui kitaran. Sebab tu saya sebut tadi,
kelembapan sangat penting. Sebab tu kita tengok ada setengah budaya skincare dari negara tertentu, dia memang kelembap. Dia cerita Bakal dia jual tu satu gila, dia punya apa lembab tu sampai dijual besar lah. Ya, kau pernah tengok, puan sendiri pernah pergi Korea kan? Puan pernah tengok dia orang punya sheet mask. Hari-hari dia pakai. Ya, sheet mask dia orang satu rak yang memang bukan satu rak lah, actually banyak rak yang you boleh duduk seharian dan you tengok apa yang lepas untuk kulit you. Correction. So, kalau anda orang yang busy, kadang-kadang ada sikit rasa lazy, right? Tapi nak nampak, tapi jangan sampai nampak crazy, tu nanti nampak muda tadi 22, 27, Saya cadangkan anda menggunakan pendekatan yang lebih mesra untuk kulit matang, yang pada dalam produk ini yang saya cadangkan adalah Charms Hydra Fresh Tinted Moisturizer. Ini adalah salah satu produk daripada Charms yang saya rasa sesuai untuk digunakan oleh kulit yang matang. Betul. Teksturnya nak kata light sangat tidak, nak kata likat sangat tidak. Betul. So it sits in between sebenarnya. Dicipta untuk anda boleh blend dengan kulit yang tadi kita sebut melt into your skin. Yes. Ada perlindungan UV. Di dalamnya SPF tinggi puan ni. Betul. Dan untuk saya pula, kalau kulit matang ni tadi, dia kadang-kadang ada part dia yang dia akan ada minyak juga. Betul. Tapi dia lebih ke, dia ada kombinasi minyak dan juga kekeringan. So that's why pada saya memang sesuai menggunakan Hydra ni sebab dia punya texture tu lotion. Lotion base yang dia boleh match dengan dry skin. Betul. As well as oily skin. Correct. Dia macam dia kata macam yelah, benda tu macam boleh masuk dengan macam dua-dua macam skin sebab dia adalah lotion base. Yes. Dia tak terlalu oily, terlalu tebal. Dia punya tekstur tu yang menyebabkan kadang-kadang kulit matang pun ada masa dia ada keluar minyak juga. Betul. Memang dia bergantung dengan reaksi ataupun apa yang kulit tu hadapi lah kan. Jadi pendekatan yang bagus sebenarnya kalau anda berkulit matang ni, dan biasanya orang kulit matang kan, dan betul-betul umurnya pun matang, dia tak nak pakai produk banyak-banyak. Betul. Dah habis dah zaman tu. Dah habis dah zaman berlayer-layer. Dulu saya pernah 10 step skincare. Okey, waktu tu memang kita suka dan kita rajin. Kita bukan tak rajin sekarang, kita nak jadi lebih cerdik. Jadi apa yang kita buat adalah apabila kita jumpa produk macam Charms, dia adalah tinted. So maknanya ada perlindungan daripada blue light. Dia ala-ala foundation yang ringan juga dia punya color tu. Kemudian dia adalah tinted moisturizer, dia melembabkan. Kemudian ada SPF 50 PA++++. This is the highest that you can get in term of perlindungan daripada UV. 4+ bukan 3. Broad spectrum. Exactly. Sinar UV tu kalau UVA, UVB semua counting. So kalau anda mencari produk yang sesuai untuk cara hidup anda, I think you should consider this product, Charms Hydra Fresh Tinted Moisturizer, yang mana dari sudut hydration, tadi kita sebut orang kulit matang perlukan hydration, orang kulit matang perlukan perlindungan UV. So dua-dua ada dekat situ. Ada dalam tu. Ada dekat dalam tu. So orang kulit matang ni memang dia tak boleh lari dengan satu kata plastik atau perlindungan yang paling yang penyebab dia jadi macam penyebab aging tu belaka, which is memang mostly 80% 80% datang daripada sun exposure. So tak nak memang actually daripada 20-an pun sebenarnya protection tu penting, tapi yang dah berusia ni lagi penting. Lagi lah advance tahap. Sampai masak pun kita rasa macam janganlah kita tinggalkan nanti jadi kering nanti. Anda jangan risau tau, sebab orang kulit matang selalu kadang-kadang antara kerisauan dia, ni nanti macam foundation. Tak. Dia is not entirely foundation. Dia takkan. Dia warna ada warna dia kan ada iron oxide dia, tapi dia bagi satu manfaat lah, benefit pada krim tersebut. Correct. Nak kata krim pun bukan sebenarnya. Different moisturizer ni dia pelembab. It is not pelembab yang berbentuk lotion. Correct. So saya pernah testing tau. Saya saja dah tengok waktu tu siku kita kering lah kan. Kita nak test lah sebab muka berminyak ni. Betul tak Charms Hydra Fresh ni boleh settle kulit yang agak kering. Yang betul-betul kering lah. Flaky kan. So ini testing saya sendiri ni bukan lab test tau. Jadi apa yang saya buat adalah di hari itu, saya ingat hari Sabtu, saya kata okey lah kita korbankan 2 pump lah. Satu sebelah sini kan, satu sebelah sini, lepas tu kita nak tengok. Memang antara
instant yang saya rasa best adalah flakiness tu kadang-kadang ada kering. Saya ni suka menguji. Saya dekat sini je. Saya pergi terus. Memanglah pelik kan. Ada orang kata, peliknya letak kat siku. Tapi nak tengok. Kita nak tengok. Dia works kan? So because kadang-kadang bila bunyi pelik kan, sometimes kita punya kulit kawasan siku ni kita selalu bergerak, tergesing. So dia adalah yang macam kita gariskan kulit dia putih-putih tu kan. So saya letak dekat situ. Suami saya tengok pun pelik. Apa sal pakai sunscreen tinted moisturizer kat siku? Saya I'm doing testing. Dan saya nak tahu berapa lama kesannya. Sebab tu saya pagi sampai pukul 2, alhamdulillah. So saya rasa smooth. Saya tiba-tiba waktu tu saya rasa sebenarnya kita punya siku boleh rasa macam kulit. Tinggal saya tiba-tiba saya pun dah cuba je lagi. So I think selama tak pernah nampak kan. Antara diri buat siku tak pernah nampak kan. Antara kelebihan Hydra Fresh Tinted Moisturizer adalah dia punya long lasting hydration. So sebab kita cuba kat siku tu sebab kita nak long lasting. Kalau kat muka ni kita bukanlah kita tak nak long lasting sebab muka saya berminyak. So memanglah akan keluar minyak tu. Kita panggil the oil seeping out lah. Tapi kalau dekat siku ni dia mana ada keluar minyak. So memang dia kekeringan yang nyata lah kan. Kita rasa macam kering, lepas tu suruh anak pegang smooth tak? Siku pun smooth. Tapi lepas tu nak fikir balik nak letak kat lutut ke tidak. Banyak sangat nak kena pump. Okey, kita jangan dulu tangguh. Ujian dapat ujian seterusnya. Nanti kita pergi ke lutut, kita update dalam podcast lain. Right. Yes. Itu tak sabar nak. Sebab saya rasa kulit kat siku ni antara yang kering. Dia ada potential untuk dia nak berpeluh dia. Tak ada peluh lah. Berminyak dekat sini. So entirely dia memang kulit yang kering lah. Flaky lah kan. So anda yang nak cuba boleh cuba tengok how long it lasts. So kalau dah sebut tolong bagi tahu. Letakkan di ruang komen. Adakah siku anda selicin muka sekarang? Right. Baik, itu sahaja kita punya perkongsian pada kali ini. Thank you so much. Dan saya nak pesan sekali lagi, kulit anda boleh berubah bukan sebab produk itu. Jangan anggap yang anda pakai 10 tahun dulu selama-lamanya dia akan bersesuai. Selama-lamanya sesuai, takkan. Terus we need another commitment lah. Untuk nak fit kulit kita yang berubah itu. Betul. Terima kasih Puan Syirah kerana berkongsi pada hari ini, dan terima kasih kepada yang menonton Glowy Podcast. Kita jumpa lagi dalam episod yang lain. Jaga kulit anda, jaga diri anda. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.